Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang dihormati para hakim, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah bicara inspirasi informasi kejaya yang bertajuk Generasi Madani Teroka STEM Teraju Kejayaan Bertaraf Global. Sebelum saya meneruskan bicara ini, marilah kita memahami terlebih dahulu apakah itu STEM. STEM merupakan singkatan kepada 4 bidang utama, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. STEM bukan sahaja melibatkan pembelajaran dalam kelas, malah merupakan satu pendekatan yang membantu kita membina kemahiran berfikir secara kritis, menyelesaikan masalah serta menghasilkan inovasi baharu. Manakala generasi madani pula merujuk kepada usaha membentuk generasi yang punya nilai mulia seperti beradab, berintegriti, berilmu, bertanggungjawab dan mampu bersaing di peringkat global. Hadirin yang dihormati, persoalannya, mengapakah STEM sangat penting untuk Malaysia? Pendidikan STEM sangat penting supaya negara kita tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi dunia. Malaysia memerlukan lebih ramai tenaga kerja yang mahir dalam bidang sains dan teknologi bagi memacu inovasi serta menyokong pelbagai industri seperti teknologi maklumat, kejuruteraan, bioteknologi dan tenaga boleh diperbaharui. Antara kepentingan STEM ialah dapat meningkatkan daya saing negara, menyediakan tenaga kerja pada masa depan, memupuk inovasi tempatan serta meningkatkan literasi sains dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, mengapakah kita perlu menerkai STEM? Hal ini kerana STEM mampu membuka peluang pekerjaan yang lebih luas dalam sektor moden seperti kecerdasan buatan atau AI dan teknologi digital. Selain itu, STEM juga melatih kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan pemikiran logik serta memastikan diri kita tidak ketinggalan dalam arus pembangunan teknologi dunia. Hadirin sekalian, apabila kita membincangkan tentang STEM, terdapat pelbagai kejayaan bertaraf global yang boleh disyukuri seperti jurutera, doktor, saintis, pembangun perhiasan, pakar keselamatan cyber, saintis data, juruterbang, arkitek, pakar robotik dan pakar kecerdasan buatan atau AI. Namun begitu, untuk mencapai kejayaan dalam bidang ini, kita perlu mempunyai beberapa kemahiran penting seperti kemahiran komunikasi, pemikiran kritis, kreativiti dan inovasi, kerja berpasukan, penguasaan bahasa Inggeris serta kemahiran digital. Dalam mengejar kemajuan teknologi, generasi masa kini turut menghadapi beberapa cabaran. Antaranya ialah persaingan global. Generasi masa kini perlu mempunyai ilmu dan kemahiran agar mampu bersaing bukan sahaja dalam negara, malah di peringkat antarabangsa. Selain itu, perkembangan teknologi yang pantas juga menjadi cabaran kerana kita perlu sentiasa meningkatkan perubahan supaya tidak ketinggalan dalam dunia moden. Kita juga perlu sentiasa mempelajari kemahiran baharu agar kemahiran yang dimiliki kekal diperlukan dalam pekerjaan. Jadi, apakah persediaan yang boleh dilakukan dari sekarang? Pertama, kita perlulah memupuk minat dalam subjek STEM kerana ia dapat bina ilmu untuk kejayaan masa hadapan. Selain itu, kita boleh menyertai pertandingan atau kelab STEM bagi menambah pengalaman serta meningkatkan kreativiti. Kita juga digalakkan mempelajari asas pengaturcaraan atau coding untuk memahami teknologi dalam peluang kejayaan moden. Seterusnya, kita perlu banyak membaca dan mencari ilmu supaya dapat meluaskan pengetahuan serta pemikiran. Akhir sekali, jangan takut untuk mencuba perkara baharu kerana setiap pengalaman dapat membina keyakinan diri dan membantu kita menjadi individu yang lebih berjaya. Sebagai penutup bicara, generasi madani perlu berani meneroka STEM kerana bidang ini merupakan kunci kepada masa depan yang lebih cerah. Dengan ilmu, kemahiran dan semangat yang tinggi, kita mampu melahirkan generasi yang bukan sahaja pengguna teknologi tetapi juga pencipta inovasi yang mampu membawa nama Malaysia ke pasar dunia. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.